Kami pun balik menuju dah jalan ke Slim Village. Siapa orang Slim Village tahu jalan tu macam mana kan. Menuju jalan Slim Village. Sampai dekat jabatan tu, dekat Slim Village tu, budak tu cakap lagi. Budak tu cakap apa pula? Momok. Momok. Assalamualaikum YouTube, Assalamualaikum subscribers, Assalamualaikum Malaysia. Apa khabar korang semua? Guys, hari ni agak macam pelik sikit lah Sebab apa? Sebab apa hari ni ada di belakang kamera. Sengaja je apa memang nak biarkan guest ni seorang-seorang, biar nampak muka guest tu handsome sikit. Sebenarnya apa, aku bukan apa. Bila aku duduk sebelah guest ni, aku rasa macam aku ni besar sikit pada guest ni. Guest ni kecil, aku ni besar, macam tak ngam dalam, macam tak muat dalam kamera. Jadi aku kena menyorok. Kau jangan ketawa, aku kena duduk belakang kamera. Kawan-kawan, hari ni apa yang kau nampak depan mata korang ni adalah salah seorang staff lama yang paling lama kan nampak. Dia juga salah seorang basis untuk kumpulan Maya Sari. Jadi hari ni apa memperkenalkan pada anda semua, iaitu Rizal, ataupun nama gelaran dia adalah Budak. Assalamualaikum Budak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau daripada tengok nak ketawa, kau hajar kau ni ya. Tak ada apa. Wang hajar nak diketawa tentang aku ni tak cukup dalam kamera ya. Tak muat. Kalau masuk separuh Kalau masuk aku semua, kau pula tak nampak. Jadi apa terpaksa mengalah lah. Ya, betul. Jadi aku kena duduk belakang kamera. Duduk belakang senang. Ini aku tahu orang mesti komen macam-macam kat aku ni. Tapi tak apalah, lantaklah kau nak komen apa pun. Sebelum tu apa nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang dah sudi like, yang dah sudi subscribe, yang dah tengok cerita Mirawo, Ba'a, Tok Jang dan sebagainya. Tapi hari ni apa menjemput Rizal ni sebab Rizal ada 2 cerita yang nak dikongsikan. Betul ya, betul. Okey. Sebelum Rizal ni bercerita, apa kata kalau kita berkenalan dengan Rizal dulu? Okey, Budak. Ya. Ceritakan siapakah anda, apa projek sekarang? Batallah cerita apa pun. Okey. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Rizal Mayansari. Anda apa khabar di sana? Minta maaf kawan, dia gugup depan kamera katanya. Oh ya, depan kamera memang tak boleh, menggugup je. Jahanam kan? Okey, projek saya sekarang ni InsyaAllah lah bulan 7 nak ke bulan 8 tu saya akan buat event lah. Ya. Serius lah? Serius lah. Wah, buat event lah. Tapi kalau nak buat event, jangan lupa aku, jangan lupa Khalifah, InsyaAllah. jangan lupa Combi. InsyaAllah saya akan panggil tu. Saya akan bagi tahu apa nama event kau depan ni. Saya nak buat event tu, nama dia Fun Fair Melody Food Fest. Ada Fun Fair? Ada Fun Fair. Ini yang lain sikit lah saya buat ni. Okey, Fun Fair tu memang Fun Fair lah. Ya, Melody tu adalah persembahan. Hiburan pada malam tu. Ya. Food Fest, confirm makan lah. Oh, so ada 3 barang kat situ. Ada 3 barang kat situ. Ada Fun Fair, ada hiburan, ada makanan. Bila yang akan berlaku kau punya Fun Fair Melody Food Fest ni? InsyaAllah lah dalam bulan 7 ni, tak pun bulan 8. Oh, berapa hari ni? Berapa bulan lagi kan? Okey, sebelum tu kita kena ucapkan selamat Hari Raya Haji kepada subscriber semua. Betul. Selamat Hari Raya Haji. Sebab kita shoot ni pun sebelum Raya Haji. Ya, betul. Lagi sehari nak Raya Haji. Ini kita akan tayang lepas Raya Haji ke macam mana? Mungkin nak lepas Raya Haji kita tayang lah lepas Raya Haji. Jadi kita ucapkan selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Haji tu tahun ni. Selamat Hari Raya Haji tahun ni ya. Mantap. Okey, guys, sebenarnya Budak ni dia daripada Maisari. Ya, betul. Okey, ada satu album kan? Ada satu album. Berapa lagu dak masuk? Dalam 13 lagu. 13 lagu yang bernaung di NSR Record. Ya. Wah, 13 lagu. Lagu bagi tahu lah apa lagu hit dalam Maisari tu. Lagu hit Maisari, lagu Surina. Kemari Cinta. Apa ada tak Kemari Cinta ada? Kemari Cinta tak mau. Satu lagi apa? Serikan Cinta ini. Tajuk dia susah. Apa kau ni nama band sendiri? Apa lagu sendiri tak tahu ke? Tak, sudah lama. Tak ingat ni. So, dulu panjang sekarang pendek. Dulu panjang, sekarang sudah pendek. Okey, guys, Budak dia nak sampaikan 2 cerita. Ya, betul, apa 2 cerita tu, apakah cerita yang nak dikongsikan dengan kita orang? 2 cerita ni, satunya melibat daripada Apak sendiri. Benda ni melibat Apak sendiri. Ini mesti cerita kat Hotel Meru. Ya, betul. Hotel Meru. Serius lah. Sebenarnya kawan-kawan, cerita tu Apak sendiri tak tahu kejadian tu berlaku. Ya, kan? betul. Tapi itulah dia melibatkan aku ni, aku rasa macam seram lah pula kan. Melibatkan aku kau. Iyalah. Macam-macam kau. Okey, second cerita tu? Second cerita dia menyerupai lah.
seseorang. Membentuki, menyerupai, menyamai. Alright. Tapi cerita tu betul lah. Siapa kalau pernah terkena benda ni, benda tu betul. Saya ingat benda tu main-main je, tapi benda tu betul. Terjadi daripada saya ni lah. Ini pengalaman kau lah kan. Betul. Nah, aku rasa cerita ni dulu kot. Sebab cerita melibatkan aku tu nanti tak apa. Biarlah dulu cerita tu. Tapi cerita ni dulu. Cerita yang ni lah, yang menyerupai tu. Ya, betul. Alright, budak, silakan dengan cerita anda pada malam ni. Come on. Okay. Okey, cerita permulaan ni, cerita dia melibatkan saya, sepupu saya dan family lah. Okey, cerita bermula dia, sepupu saya ni, anak dia ni main bola kat Heli Perak. Kat time tu main training dekat Teluk Intan. Okey. Dia call saya, dak mana kan? Cakap rumah kenapa? Jom teman aku, anak aku training bola. Okey, boleh lah ambil rumah. Okey, ambil rumah apa semua. Pergilah rumah dia. Rumah dia kat mana? Dekat Sikit Makmur lah. Okey, pergilah kat rumah Sikit Makmur sebab nak bawa bini sekali. Sebab bini dia mengasuh anak orang. Okey. Bawa bini sekali lah. Sekali dengan anak pengasuh lah, bawa sekali lah. Satu kereta tu lah. Satu kereta lah. Jadi dalam kereta tu ada engkau, ada sepupu, ada orang rumah sepupu ni, ada anak pengasuh, anak dan anak dia 2 orang. Maksudnya ada 6 orang. 6 orang. Okey, 6 orang. 6 orang. Okey, bawa pergi lah, pergi Teluk Intan. Sampai je dekat Teluk Intan tu training bola apa semua. Jalan jam 6.30 macam tu lah habis training. 6.30 petang kan. Dah habis training apa semua. Kami pergi kedai makan dulu lah. Lapar kot kan. Itu menghala balik lah. Itu nak menghala balik lah ni. Nak menghala balik. Makan apa semua dah makan. Jam nak dekat pukul 7 lebih lah. Dah habis makan nak balik lah. Okey, balik. Balik lah jalan biasa, jalan lama tau. Jalan lama di kanan hutan kan, sawit apa semua kan. Ini kat mana ni? Ni dekat Cangkat Jong. Cangkat Jong. Okey, jalan Cangkat Jong tu lah. Okey, balik. Sampai je jalan Bikam. Jalan Bikam, jalan lama lah, jalan Bikam. Tepat Kubu Cina. Kalau tahu, kalau pergi sana, Kubu Cina belah. Kalau kita nak pergi Teluk Intan, belah kiri lah. Kalau nak balik, belah kanan. Ikut jalan tu sampai je dekat dalam 500 meter lebih kurang lah. Tepat kedai makan, orang kata kedai makan R&R. Tapi dah kena bakar lah kedai tu. Oh, jalan lama ada R&R? Ada. Tapi dah kena bakar. Okey. Kat jalan situ, jalan je, anak pengasuh ni, anak pengasuh ni dia boleh bercakap lah. Dia dah boleh cakap tapi pelat lah. Okey, anak pengasuh ni tiba-tiba cakap apa lah. Boleh cakap, kata, ocong. Dekat situ, kat kawasan situ. Saya cakap lah kat sepupu, benda dia cakap ni kan. Biasalah dia kata kan, bawa odor lah kata. Tempat dia, okey kawan-kawan, tempat dia budak ni dah ada bagi kita video. Jadi apa kata kalau kita tengok video. Boleh tengok tengok dulu. Kita tengok sekarang kan. Tengok sekarang. Tempat yang budak tu kata ocong lah. Ni video dia. Okay. Tu dia kawan-kawan. Itu videonya. Tempat yang berlaku katanya si budak tu kata ocong tu. Jadi sekarang ni korang perjalanan balik nak ke rumah ke ataupun nak menghantar anak pengasuh ni sebenarnya? Kami nak hantar anak pengasuh ke Sikit Makmur lah. Kita dah habis bola apa semua, dah training semua. So kami orang nak kena hantar dia dulu lah. Dan jam nak dekat pukul 8 kot. Anak pengasuh ni limit dia sampai pukul 5 petang lah. Parent dah kena ambil. Tapi sebabkan dia bawa sekali dia. Nak kena hantar lah balik. Nak kena hantar lah. Kami kena hantar lah. Okey, faham. Okey. Kami pun balik. Menuju dah jalan ke Slim Village. Siapa orang Slim Village ni tahu jalan tu macam mana kan. Okey, menuju jalan Slim Village. Sampai dekat jabatan tu, dekat Slim Village tu, budak tu cakap lagi. Budak tu cakap apa pula? Momok. Momok. Budak ni, anak pengasuh ni. Anak pengasuh tu. Tadi ocong. Ini omok pula. Ni momok pula. Ayo. Kat mana dia nampak benda tu? Kat mana dia nampak benda tu? Okey, macam sepupu tadi kan. Anak dia 2 orang. Anak dia 2 orang tak nampak ke macam mana? Tak nampak. Hanya anak pengasuh ni je yang nampak benda ni. Ya. Wah. Okey, teruskan. Okey.
Bila dia cakap momok tu, saya cakap lah dekat sepupu dia, dah 2 kali ni. Ni bukan nama sebenar Dah 2 kali ni bakar. Buat tak tahu dia kata, buat tak tahu dia buat pekak je. Relax je, janji kita hantar dia balik. Okey lah, balik Sampai dekat sekian makmur, pergilah rumah mak bapak budak ni, nak hantar berhenti kereta kat tepi pagar, tak jauh Bini sepupu ni pun turun nak hantar anak pengasuh kan. Turun. Saya tak turun lah, saya duduk dalam kereta lah. Suami ni pun tak turun lah, sepupu saya ni. Anak dia? Anak dia pun tak turun lah, duduk belakang. Jadinya Bini isteri saja. dia dengan anak pengasuh ni. Ya. Jadi orang rumah dia hantar anak ni ke dalam rumah Dalam parent rumah. lah. Ya. Okey. Okey, hantar. Tak sampai 10 second mesti tu berbuang lah. Saya tengok lah kat cermin sisi kereta kan. Ya tengok, mesti kita tengok belakang kan. Nampak Nampak bini dia masuk. Buka pintu kereta, tutup pintu kereta, memang bergoyang kereta. Dum. Ni tau. Macam orang duduk Ya. Saya pun jalan lah. Jalan balik. Jalan. Nak pergi. Rumah parent tu dengan rumah si Bakar ni jauh? Tak jauh. Dekat je. Kiranya rumah si Bakar depan, rumah parent dia ni belakang. So nak kena pusing lah. Okey, saya pun pusing. Parking depan rumah saudara ni, rumah Bakar ni parking. Bakar ni keluar kereta. Dia tunggu bini dia keluar. Dia nak tunggu bini dia keluar. Dari tu dia pandang saya, bini ni pandang. Tak apa? Mana bini aku? Saya cakap ada kat belakang. Saya toleh belakang, tak ada. Lama. Tak ada. Saya tengok. Bukan ke tadi bini dia dah masuk kereta? Ya, bini dia dah masuk kereta. Saya nampak bini dia masuk kereta. Dan dia Bakar ni pun nampak bini dia masuk kereta. Anak dia lagi nampak bini dia masuk kereta. Jelas lah. Jelas. Lepas tu saya tengok dah tak ada. Saya cakap dekat anak dia. Nama anak dia ni, orang panggil Ali lah, tak sebut nama sebenar Ali lah. Mana mama kau? Tadi ada. Lepas tu tak ada. Muka anak dia pucat. Pucat gila muka anak dia. Dua-dua tu? Ya, pucat macam ketakutan. Siapa yang naik tadi ni? Lepas tu saya cakap tak apa, jom kita pergi rumah tadi lah. Pergi je rumah tadi, bini je jalan kaki. Jalan kaki bini dia berhenti cakap mula bini cakap kenapa korang belah macam tu kan? Kenapa tak tunggu dia naik kereta? Saya cakap bukan dah naik kereta ke? Masa bila aku naik kereta? Habis siapa yang saya bawa? Ini pelik. Siapa yang saya bawa? Sebab tadi kejadiannya masa kau cakap kau orang berhenti depan rumah pengasuh Ya tadi. betul. Ya betul. Jadi bini dia dengan anak pengasuh terus ke rumah budak tu lah rumah kan? Budak tu, ya. Anak hantar si budak betul. ni. Terus nampak Bini dia masuk kereta. bini masuk kereta. Memang nampak jelas. Ya, jadi kau pun jalan. Jalan lah. Rupanya bini dia tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Wah, Siapa yang saya bawa tu? pam. Itu tak apa, nasib baik lah benda tu berjadi dekat kawasan taman je. Kalau benda tu berlaku di kedai makan tu, dekat Telintan tu, kalau saya balik tak ada bini dia, tak ni. Tak kepisang. Ya. Jauh tu. Nasib baik rumah si Bakar dengan rumah pengasuh dia dekat je. Ya. Rumah pengasuh lah. Rumah mak pengasuh. Mak pengasuh. Nasib baik dekat. Ya. Kalau jauh tadi macam mana? Ini kita tanya makhluk Macam mana Maluk? Betul makhluk. Ui, seramnya ni. Itu tak apalah. Anak dia tiba-tiba hilang. Apa anak dia bilang lah? Bini mak dia hilang. Mak dia hilang. Sebelah anak dia kot. Tanya dia, mana mak kau? Budak dua orang tu berapa? Dalam umur dia berapa? Umur yang sulung umur dia 11 tahun tak silap. 11 tahun. Yang anak nombor 2 dalam 6-7 tahun lah. Okay, budak-budak lagi lah. Ini puncanya pada anak pengasuh tadi. Anak pengasuh tadi. Yang nampak ocong, nampak umur. Bila saya fikir balik, mungkin dia nampak dekat Bikam tu lah, jalan tu lah. Dia nampak memang kat situ lah, takut benda tu ngikut. Dia mengikut. Itu sampai Selim Village, dia cakap momok pula. Tapi aku tak boleh brain sebab apa tahu. Satunya siapa yang masuk kereta kan? Sebab bila korang berhenti dekat rumah pengasuh tu, rumah mak budak ni lah. Mak pengasuh tu kan, mak budak tu. Mak budak tu, bini dia keluar, lepas tu masuk balik. Korang jalan. Tahu-tahu dia tak ada. Rupanya bukan bini Omar yang bini Bakar sebenar. Ya. Tu tak apa dekat tu. Kalau saya fikir, kalau benda ni berlaku kat Taiping, dekat Taiping, dekat Telintan ni, pisau. Kena maki kau. Ya. Yang kena maki kau. Ya. Engkau dan husband dia. Ya. Korang 2 ekor ni pahal tinggal aku seorang. Bila cakap dengan Bakar ni, Bakar sini cakap, aku nampak bini aku masuk juga. Kereta tu bergoyang, buka tutup bergoyang kot. Ui. Ni pelik ni makhluk. Ini memang kejadian yang sangat pelik.
Dia sebenarnya dia macam menyerupai lah, menyerupai Okey, nak tanyalah, masa kau nampak di sisi cermin masa dia masuk tu, memang jelas nampak muka dia. Jelas. Cuma dia masuk dalam kereta tak bercakap. Selalunya bini dia masuk kereta bercakap. Ni dia diam. Muka nampak tak? Muka sini nampak, memang nampak buka kereta, memang nampak jelas. Muka dia macam muka bengis Muka bini sepupu ni. Yelah, maksudnya dalam keadaan muka yang ceria ke, muka yang serius ke? Okey, muka dia macam muka biasalah, macamnya muka nak kata macam muka marah tak juga, nak kata muka letih tak juga. Dia tengah-tengah. Dia masuk, dia terus diam. Jalan balik. Sepatutnya kau kena tengok dulu tu kena pusing belakang dulu. Masalah nampak dia dah masuk. Kalau okey. Kalau bini dia tak masuk, anak dia mesti cakap, mama tak ada lagi. Ni anak dia elok lah. Sampai kat rumah muka pucat, mama tak ada. Apa pandangan makhluk? Apa pandangan kau, Lok? Apa benda Apa pandangan makhluk sebenarnya? Ini nak kena tanya Mirawo ni. Kan? Tanya undi-undi. Undi-undi leceh. Undi-undi leceh. Guys, kalau korang tahulah apa sebenarnya yang masuk di kereta budak tadi ni, korang boleh komen kat bawah lah kan. Jelmaan ke apa ke, sebab kita pun tak tahu kan. Mungkin dia nak kacau budak tu ke, tak jadi mengkacau kami ke, tak tahu kan. Yelah, takut kat fikir jugalah bila dah jadi macam tu. Takut budak tu, takut malam dia kena apa-apa ke, takut mak pak diorang tu salahkan kami. Takut terjadi apa-apa kat budak yang pengasuh dia. Tapi macam mana keadaan budak tu dah? Tak ada, okey. Tak ada apa pun. Bila jadi sepupu, budak tu apa cerita? Okey je, tak apa pun. Wah, ini pelik ni. Ya, cerita ni dah berapa tahun tak? Sebelum saya kahwin lagi 2 bulan nak kahwin. 2 bulan nak kahwin. Barulah. Baru setahun lah kau kahwin. Dah setahun belum? Dah lebih kurang. Dah dekat setahun. Dah dekat setahun. Baru sangat. Memang baru. Tahun lopeh lah tu. Ya, dah lepas kan? Dalam bulan 7 lebih kurang. Wah. Guys, tu dia pengalaman pertama daripada Rizal Mayasari. Aku sebenarnya aku dengar tadi ni pun aku dah cuak kat sebenarnya kan. Sebab cerita ni memang aku tak tahu. Contohlah Atuk pergi show. Alamak. Itulah Pak pergi show. Nanti tu je lah ya. Lampu sudah mati lah. Katanya Apak pergi show, makhluk pergi kencing. Okay. Contoh makhluk masuk. Bukan makhluk sebenar. Bukan makhluk sebenar. Sampai je dekat lokasi, makhluk tak. Apa perasaan? Pam. Makhluk hantam you lah. Mana je pergi? Pam. Tapi benda ni memang scary lah. Terkejut kot, tiba-tiba tak ada kot kan. Kalau kena kat aku bagus scary kan. Alright, budak. Itu dia pengalaman pertama kau. Betul. Yang berlaku di Sekian Makmur. Sekian Makmur. Okay, bersama anak jagaan. Anak jagaan. Dia kena kacau. Okay, wah. Okay, jom. Jadi sekarang ni aku rasa dia orang mesti nak tahu cerita yang kedua ni. Sebab cerita ni dia melibatkan aku sekali. Ya, betul. Ini berlakunya. Tapi lari ada orang ni. Okay, tak apa, kita biar je. Okay. Biar je ni. Ada gangguan? Boleh cut. Ada gangguan? Boleh cut. Masuk. Jangan bising. Tapi lari tu sekarang. Dia jadi malap. Tak apa, ni cut. Sebab lampu mati. Takkan nak cerita sekali lagi. Tapi okey je. Boleh je. Tak best lah. Cuma lari yang kala-kala. Lari lah. Sekali lagi. 3 kali lah kau. Ngam hujung. Jadi Tak, kalau cerita kedua boleh cut je. Boleh kan? saya kat dulu. Oh, tengok. Masuk pun 3 kali. Minum dululah. Okay lah. Betul. Rezeki aku nak datang hari ni. Asal? Memang rezeki. Apa hal? Kau tanya orang kat orang. Nampak hantu lagi. Dia ni nampak hantu je. Aku tengah relax. Sabar lebih. Kau tanya TikTok punya group ni. Aku tengah relax. Cakap apa benda ni? Mak aku hilang. Mak kau hilang? Mak aku hilang. Apa aku cari mana? Hantu ni. Pula? Aku pergi dekat kereta yang rumah 3 orang meninggal. Uh-huh. Meninggal. Belakang kereta tu. Mak kau? Aku ingat mak aku. Ah. Mak buat apa sini mak? Uh-uh. Sekali dia keluar, dia jalan.
Aku rasa kau jangan cerita. Kita cerita je. Boleh. Tak payah cerita. Tak nak. Aku cakap gila babi ni. Ya, biar. Jagi kita. Okey, Maluk. Cut, Maluk. Tutup kamera dulu. Sorry kawan-kawan, minta maaf. Ada iklan sikit, si Ba'a datang. Bila si Ba'a datang ni, rupanya dia ada cerita juga. Dia datang ni sebenarnya dia saja dia melawat rapat. Tapi bukan pasal Ba'a yang paling cerita ni. Ini adalah ni dia macam ni. Okey guys, kepada korang yang datang di Apak Podcast ni, Apak akan bagi merchandise daripada Apak channel podcast Apak. Ni belakang, ni depan Apak channel. Jadi kepada korang yang datang ni akan dapat benda ni. Aku rasa kita dah boleh start cerita pasal budak yang kedua. Boleh lah. Budak dah boleh start cerita yang kedua. Yang kedua Tadi guys, ni dia kejadian yang berlaku kan. Masa budak sedang bercerita tu, kan masa tadi Apak cut kan. Kalau kau dengar Apak kata Maluk cut kan. Sebenarnya masa sebelum tu, budak dia dah rasa pening kepala, dia dah rasa kebas. Tak tahu kenapa, nasib baik si Ba'a datang. Ba'a ni boleh lah sikit-sikit. Tidaklah pandai mana Ba'a kan. Boleh sikit, suara sikit lah, test. Boleh. Boleh lah sikit-sikit. Tapi itulah dia, Ba'a dah selesaikan si budak tadi. Alhamdulillah budak pun dah okey. Dia pun nak sambung cerita yang kedua. Aku pun rasa dah macam tu. Ni lepas ni nak kena buat sehari siang rasanya. Tapi itulah dia, macam sekali lagi Apak kata, kepada guys yang datang, Apak akan bagi selai t-shirt daripada Apak channel. Tak. Itulah. Alright. Itu boleh sambung ni. Betul lah. Mari kita sambung. Untuk cerita orang minyak ni, jadi kakak tu jumpa saya. Kakak tu pun datang jumpa. Assalamualaikum. Saya pun jemput dah dia. Waalaikumsalam. Ya kak, ngapa kak? Kak datang daripada jauh ni katanya. Jauh tu kat mana? Tak adalah sampai seberang laut. Ingat seberang laut jauh kak? Tak ada. Dengan muka dia serius. Jadi adalah dia bawa seorang anak dia. Anak dia ni boleh tahan kat lah besar ni. Saya cakap umur berapa kak? Ni dalam 23 tahun. Nak masuk 24 dah. Oh, mengapa kak? Jadi dia kata akak nak terangkan pun susah. Jadi anak akak ni boleh terang kepada Ba'a. Jadi saya pun cakap, mengapa kak? Apa masalah ni? Kak dengar dengan ni, dia kata. Okay guys, minta maaf lah tadi. Tadi ada berlaku sikit kesulitan lah. Sebab betul. tadi tak apa kau rasa sebenarnya tadi. Sakit kepala, tangan kebas. Alamak. Nasib baik si Ba'a datang. Nasib baik dia datang dia kata, "Ish, ini lain ni." Ada getaran dia. Ya, betul. Ada getaran itulah cerita pertama tadi tu. Tak tahulah. Baru cerita pertama, belum kedua lagi. Itulah kalau boleh kita mohonlah supaya tak ada apa-apa. yang berlaku. Ya Allah, permudahkan urusan kami. Betul Ya, sebab kami ni hanya sekadar hiburan. Ya, betul. Tidak mengundang siapa-siapa ke apa-apa ke. Tak ada. Betul. Alright budak, cerita kedua yang katanya yang melibatkan aku sekali ni. Ya, betul. Ini weh, aku rasa macam Sebelum nak cerita, kita minum dulu. Aku minum cerita. Wah, Tekak kering sekarang ni mak daripada Apak channel. Ya, Mak. Alamak. Channel. Okey, sebenarnya nak bagi tahu kawan-kawan tu minum je. Baju dan cawan ni adalah daripada Double 2 Legacy. Kepada korang yang nak tempah cawan, yang nak tempah baju ke, korang boleh call ataupun WhatsApp di nombor yang Apak letak di skrin sekarang ni. Gitu dia. So kepada Double 2 Legacy, terima kasih kerana menyponsorkan kita betul. pada hari ini. Ya. Hari ni budak dapat selai, Ba'a juga dapat selai, aku juga dapat selai. Dah berhelai-helai dah aku ni. Banyak dia sponsor tu. Banyak dia sponsor. Okay, thank you Double 2 Legacy. Okay budak, sekarang ni cuba kau ceritakan tentang baju tu. Macam mana rasa kain dia, selesa tak selesa? Baju ni dia tak panas dan lembut. Lepas tu selesa pakai lah. Dia tak ada nak kata ada miang ke. Selalu baju macam ni kadang-kadang gatal. Ni tak ada. Okay. Panas tak kain dia? Tak panas. Selesa kan? Selesa. Dia tak ada tebal, tak ada nipis, tapi okey. Itu dia kelebihan daripada Double 2 Legacy. Alright, mantap. Bagi terima kasih kepada Double 2 Legacy. Terima kasih Double 2 Legacy. Legacy sponsor baju dan juga cawan. Alright, budak. Cerita kedua ni, katanya melibatkan aku kan. Masa tu kita ada show kat mana budak? Time tu kita ada show dekat Kuala Kangsar. Jadi kita boleh mulakan sekarang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan budak. Okey. Cerita yang kedua melibatkan apa, iaitu
Time tu show dekat Kuala Kangsar. Show kami ni petang. So kami orang 3 orang lah. Apa ada, Wawai ada, dan saya pun ada. Okay, kami orang macam biasalah, show macam biasa, buat persembahan macam biasa. Time tu show petang. Habis show apa semua, nak menunggukan hotel dekat Ipoh. Sebab besoknya kita ada show lagi dekat Ipoh, kampung orang asli. Pagi time tu. Tunggu diorang bagi hotel, bagilah satu hotel dekat Ipoh. Okay, kami pun bergegas lah pergi hotel. Sampai je hotel dekat Ipoh tu, dapat duduk tingkat 3 tak silap. Tapi tak ada lift. Barang banyak kot. Takkan nak angkut barang tu semua besar-besar naik tingkat 3 kan. So telefon balik organizer. Okay, organizer. Ya, organizer. Minta hotel lain. Dia kata okay, kau tunggu sekejap situ. Dia tunggu menampak sampai 2 jam. Apakah benda ni? Dengan aku tersidai. Ya. Tunggu. Dia kata okay, ada hotel dekat tepi highway, dia kata. Dekat Meru. Okey lah. Kau pergi sana, bilik tingkat 3 tak silap. 3 juga? Rasa tingkat 3 kot. Okay, kami pun jalan lah pergi kat Meru lah, hotel kan. Okay, sampai kat hotel apa semua tu, turun barang apa semua. Tak perasan lah benda ni tau. Kenapa kan dekat 3 tu diorang buka surah Yasin. Maksud surah ayat suci Al-Quran. Okay, dekat 3 ni. Time tu tak perasan ni ya. Sebab apa kan? Sebab kita ingat kadang-kadang hotel ni mungkin dipasang. Ya, kan, saja kan. Sebab dekat bawah, dekat orang kata apa, reception tak ada. Dah tak pasang. Dekat 3 je. Dekat 3 je betul. Okay, kami pun masuk bilik. Bilik tu tak apa besar sangat lah. Dia ada ruang tamu lah. Bilik tu ada ruang tamu. Dia bilik tu kawan-kawan, dia bilik tu macam studio punya. Ya betul. Studio macam punya studio. bilik. Dia macam ruang tamu. So katil memang ada 2 lah, katil single. So saya dengan Apak katil single lah, seorang satu. Si Wawai ni tidur dekat ruang tamu tu lah, ada sofa. Okay, kami orang pun kemah-kemah barang lah. Maksudnya baju semua, apa semua untuk nak besok lah standby. Okay, jam nak dekat pukul 12 tak silap. Okay, Wawai tidur dulu. Wawai tidur dulu. Sebab yalah, dia kan penat. Dia paling penat. Dia paling penat. Dalam kereta tidur, mana-mana saja dia tidur. Itulah dia nama dia, Wawai the Legend. Itulah nama dia, Wawai the Legend. Okey, masa tu kita terpaksa ambil hotel tu sebab besok tu kita nak ada show pagi kan. Pagi. Yes. Pagi time tu. Okey, pukul Apak pula tidur pukul 12 lebih lah. Dia kata dia mengantuk. Tak apa, saya tak tidur lagi ni. Okey, Wawai tidur awal lah kan. Okay, Apak tidur lah. Saya tak tidur lagi ni. Saya relax dulu, main telefon, relax. Lepas tu letak telefon dalam pukul dekat pukul 2 lah, lebih kurang macam tu lah. Letak telefon, terlentang, ambil selimut, terlentang. Pandanglah kepala ni belah ke kiri, menghadap ke dinding. Kepala macam ni, kira dia tak. Aku ni sebelah kanan kau kan? Ya betul. Belah kanan. Jadi kau kepala kiri. Okay. Kira Apak ni tidur di sebelah cermin lah. Sebelah cermin. Katil tu sebelah cermin. Cermin okay, dinding. Kepala lentang. Tak sampai 5 second terus kenimpit. Oh, kalian dah kenimpit. Yalah, kalau orang dengkur ni, kalau dengkur letih, kita tahulah kan dengkur letih macam mana kan. Aku memang tidur dengkur. Ya macam tu. Aib aku tu weh punya main. Okey, dengar dengkur tu. Lepas tu dah kenimpit tu, maksudnya nak tengok Apak ni lah kan. Dengkur tu, dengar dengkur tu, tahu dengkur tu bunyi macam mana? Dengkur aku tu macam biasa lah. Setengah orang dengkur kapal sorong lah, dengkur itu lah. Kapal sorong Oh. Okay, saya dengar dengkur tu, dia bunyi macam ni tau. Yang berdengkur tu akulah. Ya. Maksudnya bunyi dengkuran tu daripada aku. Daripada Apak ni lah. Tahu saya dengar macam mana? Kedimpit ni. Dengar dengkur tu macam ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Serius lah budak. Serius. Tak tipu. Memang benda ni betul. Tak tipu. Kiranya yang kau dengar ni macam aku lah. Ya. Oi. Tu nak lawan. Kononnya kita nak bangun tengok Apak jadi apa ni. Takut dia terjun cermin nanti. Sudah. Kau boleh tahan juga kau ni. Yalah, kita risau lah. Kita kan pernah berapa show kita menghadap kan. Lepas nak baca Al-Fatihah tak boleh, nak baca itu tak boleh, nak baca ini tak boleh, sebab dah kerimpit dah. Benda kita dah takut kan. Lepas tu kuat juga baca Al-Fatihah lah hati. Pum, terlepas pula Apak pula bangun ni. Tak tidur lagi tak? Okay, Apak ingat ni tak tidur. Belum lagi.
Koncing, atuk pergi koncing lah. Pergi wilayah koncing. Relax, nak cakap tak nak latihan, nak cakap tak nak, tak apalah. Biar Tapi dulu sepatutnya masa tu kau kena cakap dengan aku tau, baru aku tahu. tak boleh. Kenapa? Dia kalau cakap benda tu, time tu juga kita akan jadi lagi kena kacau lah. Lagi teruk lagi sama teruk. sama ada kita tak tidur langsung. Ya, betul. Tukar hotel dan sebagainya. Okey, tak lepas silap tidur dalam kereta. okey, lepas aku pergi bilik air tu. Okey, betul bilik air, datang, tidur ladak, besok kita show pagi. Betul kan? Okey lah, nak tidur ni. Okey, itu pun pelik lah selalunya. Selalunya apa kalau bangun pergi kencing nak pergi kat katil, akan tengok telefon dulu tau. Okey, tengok telefon apa. Ni tak ada, terus tidur. Dan kembali dengkur tu lagi. Tapi dengkur ni tak ada bunyi atahiyah lah, kan? Nak tidur, okey, kita pun nak ke, orang kata apa, badan kita nak ke dinding. Maksudnya menyeging. Okey, nak menyeging ke dinding, tarik selimut. Kena lagi. Kali kedua, kena lagi. Aduh, dah tu fikir, ya Allah, apa benda ni kan? Apa benda ni mengimpit sampai 2 kali ni kan? Tahu tak apa saya dengar lepas tu? Dengkur lagi lah. Bukan dengkur. Saya dengar bunyi harimau mengaum. Tu. Harimau daripada kepala ni. Engkau kepala kau ke kiri juga? Ke dinding. Ke dinding juga? Menghadap ke dinding. Maksudnya menyeging lah. Bunyi datang pada aku juga. Kenimpit je, ngam kenimpit je. Benda tu bunyi. Bunyi harimau. Sampai ke kaki naik balik kepala. Sampai ke kaki naik balik kepala. Dia ibarat macam seekor harimau sedang memerhati kau, nak ya, makan betul. kau macam tak tu lah. Tahu lah, Allah alam lah. Mungkin dia nak berlawan dengan benda tu ke? Saya tak tahu. Okey. Bila dengar, bunyi harimau benda pula ni kan, hati Macam mana bunyi dia? Bunyi harimau betul ke? Tu. Bunyi tu daripada kepala sampai ke kaki. Datang balik kepala, turun ke kaki, datang balik ke kepala, pergi ke kaki, tu hilang. Hilang. Time tu jam dah nak pukul dekat subuh lah. Dekat subuh baru boleh tidur. Okay, dah tidur pukul 7 kot. Dapat kata dah bangun. Nak di show ni. Bangunnya saya nampak benda tu. Kau nampak harimau ke apa? Nampak seorang lelaki yang pakai, yang kata kat Arab tu apa? Serban bukan? Bukan dia macam serban tapi yang dia jatuh punya tu. Okey. Tapi nampak sama-sama lah. Nampak macam orang halimunan lah begitu lah. Laju Tapi bentuk ada. Bentuk ada. Hanya kau nampak macam sekadar bentuk je. Tapi halimunan punya style lah. Serius lah. Ya. Tu. Time tu masa kena tu, ya Allah. Lepas tu saya call lah si organizer ni. Hotel apa kau bagi ni? Kenapa katanya? Kau tahu aku kena apa tadi? Apa dia? Aku pernah kacau weh, man. Tahu dia kata apa? Aku pun kena. Dia kena macam mana? Dia kena bini dia nampak benda tu semayang kat dekat ruang tamu tu. Sebab sebelum kita duduk tu, dia orang duduk itu sebelum tu kan. Dia duduk tempat yang sama kan. Ya, betul. Bini dia kena dulu. Orang sembahyang orang tengah solat kan. Tengah solat. Tu hotel tu. Tapi hotel tu tak boleh sebut lah apa nama hotel tu. Takut orang takut lah nak datang nanti. Tu. Kalau kita sebut, dia akan menjejaskan perniagaan. Ya, betul. Bukan salah hotel tu. Ya, betul. Tapi disebabkan kadang-kadang guys, salah satu tempat ni kan kita tak tahu ada ya, betul. benda macam ni kan. Dengar cerita lah hotel tu masa PKP tutup 2 tahun tau. Dengar cerita lah hotel tu tutup 2 tahun. Lepas tu diorang operasi balik. Takut mungkin dah lama sangat tak operasi kan. Betul. Tapi dekat sini dia kita macam mana orang kata dia macam was-was, bukan was-was, macam kenapa dia buka surah Yasin ni dekat 3 tu. Dia kalau dia nak buka daripada bawah lagi sampailah ke tingkat berapa pun kan. Dekat tu je. Tapi keadaan tingkat 3 tu sunyi. Tapi kau confirm ke benda tu suara datang daripada aku ni sebenarnya? Confirm saya cakap. Bunyi dengkur kenimpit. Sekali dengkur tu atahiyat. Itu tak ayat akhir ke? Tak ayat awal lagi ke? Cakap benda ni. Lah hati baca terlepasnya tu. Bangun lagi tandas. Dan tu kita nak tengok kan. Nak tengok. Tak kena rasuk ke. Kalau terjun lah payah. Engkau ni bertahan juga engkau ni. Aku minta macam tu je. Ya kita takut datang daripada apa punya katil ni. Takut tiba rambut kan. Sebab masa tu kawan-kawan, katil apak dengan budak ni hanya jarak dalam setengah depa je. Maksudnya kalau apak baring tu, apak boleh pegang dia lagi. Betul. Kan katil, lepas tu ada ruang atau katil kau kan. Tapi setahu aku masa tu, yang aku tahulah Okey, ni apa yang aku rasa pula masa tu. Kau kan tahu je apa aku rasa.
Kan aku kata nak tidur tu kan. Ha. Sebenarnya malam tu memang aku dalam keadaan yang penat. Ya, Satunya aku penat dan aku senang tidur masa tu. Lepas tu aku rasa ini aku rasa lah. Yalah. Aku rasa yang aku sedar aku bangun, aku pergi toilet, masa aku bangun tu aku tegur kau dulu. Tegur. Kan? Tak tidur ke? Tak tidur lagi pula. Belum. Lepas tu aku pergi toilet. Aku masuk bilik balik, duduk kat katil, Tidur terus. kan aku cakap dengan kau kan, tidur lah budak. Besok kita ada show pagi. Sebab masa tu kawan-kawan, kami punya show pagi. Betul pagi. Lebih kurang dalam jam 10 pagi kami kena ada dekat atas stage lah. Ya, betul. Jadi masa tu apa dengan keadaan penat, dengan si budak ni pula. Tidak. Tapi masa apa tahu cerita ni kawan, sebenarnya apa seram juga tahu. Sebab bila budak cerita ni apa dapat membayangkan, takkan pada aku. Kan? Memang daripada situ. Memang dengar daripada betul ni kan. Suara yang kau dengar tu suara dia Garau macam tu. Garau. Tu nak tengok tak boleh sebab kepala ke handap ke dinding. Sebab kau dah kena kunci Ya, tu dia kan? kena kunci. Kalau tak kena kunci boleh tengok. Aku takut mungkin kau punya halusinasi ke apa ke kan? Nak kata apa? Kita Halusinasi. punya tu nak kata benda tu, kita tak fikir pun benda-benda macam tu. Dia kosong. Sebab aku tahulah kau sebelum tidur kau akan main phone Ya, dulu. betul. Kau pergi ke Facebook lah. Masa tu TikTok belum famous lagi. Belum famous lagi. Masa tu Instagram dengan Facebook belum, je kan? Belum. Instagram, Facebook, YouTube yang famous. TikTok belum lagi kan? Belum lagi. Bayangkan. Wow. Yang peliknya, okay. Dengar bunyi tahiyat. Okey lah. Okay. Yang kedua tu bunyi harimau tu datang pada mana? Itulah. Makhluk apa benda? Dah tentu-tentulah harimau kot kan? Adakah disebabkan aku pakai harimau? Sebab aku ni memang suka pakai harimau. Aku tak ada baju lain tak? Tak tahu lah. Kan? Okay, macam selalunya benda ni kan kalau kita dengar, selalunya orang kata benda berdamping kita kan. Takkan apa punya kot. Aku mana ada berdamping benda kau. Kan? Apa benda tu? Itu Kan? benda yang menjadi tanda. Itulah. Lepas tu lagi apa kalau hotel macam ni kan. Cuba gaul sekali lagi. Gaul sikit. Lawak cincin kau je. Itulah dia kawan-kawan. Cerita kedua daripada budak ataupun Rizal Mansari ini. Ada apa? Ada lagi yang kau nak tambah ke? Apa ke? Cerita seram tu ada lagi. Tapi jangan habiskan lah. Maksudnya ada lagi? Ada lagi. Tunggu next. Dia kedekut lah dia ni. Sepatutnya dia kena kau habiskan lah. Tak, cukup lah 2. Cukup 2. Kalau banyak sangat orang boring. Lagi cukup 2. Agak-agak bila kau nak datang lagi? Dalam bulan 9 ke 8 Dek lambat. Tak apalah. Nanti kalau you mau pergi saya punya tempat, boleh. Kita shoot kat Penang Ya, lah. Penang Kita shoot kat Penang. Yes. Okey, macam mana? Ni producer Ahmad Nispu. Kan? Kita akan membawai Ba'anya sekali ke macam mana? Ba'a sekali. Okey, cantik. Kau team Tapi kau kena sediakan kami tempat tidur lah. Boleh. Yang pastinya aku dah tak nak tidur sebelah kau. Aku takut nanti kau berangarut lagi kerang. Tapi memang seram. Siapa yang pernah tidur hotel tu, tak sebut nama lah, tolong komen kat bawah. Macam mana dia mana tak tahu. Kalau ada orang duduk yang dia duduk Ipoh pernah kat check in Meru hotel kat Meru, hotel kat Robot tu. Robot depan tu hotel dia. Udah. Jangan sebut kau. Tahu mah. Yalah. Jadi sampai situ sajalah kawan-kawan cerita daripada Rizal. Jadi apa harap pada anda semua yang nak dengar cerita seterusnya daripada Rizal, sila komen. Sebab budak ni dia ni ada bermacam-macam cerita juga. Banyak. Cuma dia tak macam Ba'a lah. Ba'a ni dia dah memang sentiasa ada cerita. Ba'a ni aku tak tahulah macam mana dia ada cerita. Sebab Ba'a ni satunya dia ni adalah perawat. Betul. Dalam masa dia perawat, dia lah orang kata boleh jumpa macam-macam. Okey, sampai situ je dah Dan cerita yang seterusnya ni saya jemput satu je. Okey. Cerita kawan saya punya langsui punya bapak. Oi. Nak dengar kasih cerita sekarang lah. Kalau nak kasih cakap setuju lah. Nak komen, nak komen. Benda macam ni kawan. Tulis nak cerita budak. Komen nak. Apa akan terus planning Cerita dia member bapak dia ada langsui.
Itu kita kawan-kawan. Aduh, aku dah puas tunggu dia cerita sekali dia tak nak. Dan jangan salahkan aku orang walaupun aku kat belakang kamera. Tak boleh lah kalau cerita kan orang boring. Alright, sampai situ je kawan-kawan. Jadi Yes. terima kasih kepada Double Tool Legacy kerana menajakan kita t-shirt dengan mark. Kepada korang yang nak tempah t-shirt ke, tempah cawan ke, korang boleh call di nombor yang Pak letakkan kat sini. Dan korang boleh follow Rizal punya TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Tapi kau kena approve orang yang Mesti approve-nya. Mesti approve ya. Alright kawan-kawan, sampai sini je dah. Bagi sepatah dua kepada subscribers apa je nak. Sepatah dua kata. Daripada subscriber apa, saya nak pesan satu je. Hidup kita jangan ada ribah. Kalau ada ribah, dosa Allah tak ampunkan. Alah, sekarang dia sudah jadi ni macam dulu menjauhi lah. Kita bagi pesan menjauhi. Betul. Buat benda yang bagus. Betul. Itu je lah. Okay, itu je. Itu je. Okey budak, kita akan jumpa lepas raya nanti. Ini pun kita dah lepas raya dah. Betul. Kita jumpa kat Penang nanti. Nanti. Okay, Assalamualaikum budak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain hari. Okey. Di apa channel dalam segmen Apa Podcast. Okay, bye. Mantap.